Lah suami berdengkur. Cik, suami kita tidur, Wak. Berdengkur dia. Orang berdengkur ni barang dia baik tiba. Kita boleh tahu kalau kita tahu orang tu barang baik ke tidak berdasarkan dengkur. Lagi bunyi lagi baik. Tak juga. Ada kawan aku tu comel-comel pun berdengkur teruk juga. Tak boleh. Tak ada istilah berdengkur barang baik. Ya. Pelik pula dengkuran tu. Maghrib Jad, comel je. Hai Nok. Ya. Sabarlah Jad. Alah. Dengar tak? Suami tidur. Cakap banyak. Kita tu boleh cakap kuat-kuat nanti pecah. Kita pula tak pecah lubang.